Assalamualaikum. Hari ni ada kisah hantu Jepun. Cerita ni dikongsikan oleh Adam yang berasal daripada Perak. Kejadian ni berlaku pada tahun 2014. Sebelum aku nak memulakan cerita ni, dekat mana Adam belajar, politeknik mana, daerah mana, negeri mana tu, Adam ni dah rahsiakan. Setiap perkongsian ada mistiknya. Pada tahun 2014, Adam ni dapat result SPM. Selang berapa minggu kemudian, Adam ni ada surat sampai dekat rumah dia yang menyatakan Adam ni dapat tawaran sambung belajar di sebuah politeknik. Masa hari nak pergi daftar diri tu, orang tua kepada si Adam ni lah pergi hantar dekat politeknik tersebut tu. Adam ni pun daftar diri, lepas tu daftar nak apply dom. Dekat kawasan politeknik yang Adam pergi belajar tu, dom dia banyak blok macam rumah Pansapuri. Setiap blok tu hanya 3 tingkat. Kalau dekat bahagian bawah tu tak ada apa sangat pun. Paling-paling pun ada mesin jual air. Sebelah pada mesin jual air tu ada dobi layan diri. Daripada tingkat 1 sampai ke tingkat 3, itulah para student duduk. Setiap tingkat ada 2 bilik. Setiap satu bilik ada 4 student. Yang si Adam ni pula, dom dia dapat ni yang paling hujung sekali, betul-betul bersebelahan dengan kawasan bukit. Dekat atas bukit tersebut tu ada kawasan tanah merah yang lapang. Dan kebetulan juga Adam ni dia dapat tingkat yang paling atas sekali, iaitu tingkat 3. Kira kalau Adam ni dia pandang saja ke arah bukit tersebut tu, kira nampaklah bahagian-bahagian atas tu. Masa Adam ni belajar dekat politeknik tersebut tu tak ada apa masalah pun. Roommate pun okey dengan si Adam. Kira orang kata satu kepala lah. Dan rutin Adam setiap kali dia ni habis kelas, dia pergi lepak dekat kantin dulu. Lepas dah habis makan dan sebagainya, dia terus balik ke dom dia. Sampailah satu hari, masa tu malam, Adam ni dia keluar daripada bilik dia. Dia pergi turun ke bawah untuk beli air. Lepas dah beli air, dia pun naiklah ke atas mula. Masa Adam dah sampai dekat atas, Adam ni tak terus masuk ke bilik dia. Adam ni dia pergi lepak dulu di depan bilik dia. Sebab apa? Depan bilik dia tu ada satu coffee table beserta kursi. Jadi Adam ni dia duduklah dekat kursi tersebut tu, sambil duk mesej girlfriend dia, sambil duk minum air yang dia beli tadi dekat bawah tu. Masa Adam duk tengah layan mesej tu, tiba-tiba Adam dengar dekat kawasan atas bukit tu macam ada orang berjalan secara ramai-ramai. Yang Adam dengar ni pula bagaikan orang pakai kasut boot. Bila Adam pandang saja dekat arah atas bukit tersebut tu, tak ada siapa-siapa pun. Sedangkan dekat kawasan atas bukit tu ada tiang lampu. Dekat kawasan tu memang terang. Bunyi duk masih ada tapi tak ada siapa-siapa. Adam ni apa lagi, dia pun masuklah ke dalam bilik dia. Tapi masa dia masuk dalam bilik dia tu, secara kelang kabut, hak roommate yang lain ni pun perasan lah dekat si Adam ni. Keesokan hari lepas Adam ni habis kelas, dia terus pergi ke kantin. Lepas tu pula, hak 3 orang lagi roommate ni pun duduk sekali dengan si Adam. Makan sekali, minum sekali. Tiba-tiba salah seorang daripada roommate tu pun tanya dekat si Adam, "Ni Adam, semalam yang hang masuk bilik dengan secara kelang kabut tu awaknya?" Mula-mula Adam ni bagitahu lah dekat 3 roommate ni, "Semalam aku ada dengar tapi aku tak nampak siapa-siapa pun dekat atas bukit tersebut tu." Lepas tu salah seorang daripada roommate tu pun mengakulah dekat si Adam, "Aku pun pernah juga ni Adam sebelum ni. Tapi itulah, aku sendiri pun tak tahu siapa dia yang ada dekat atas bukit tu. Dengar orang berjalan tu macam seolah-olah orang tu ramai. Bila aku tengok dekat kawasan atas bukit tu tak ada siapa-siapa pun, tu yang aku heran tu." Selang beberapa hari kemudian, Adam ni pernah juga tanya dekat senior dia. Lepas tu senior kepada si Adam ni pun habaq balik dekat si Adam, "Ni Adam, aku benda ni cuma pernah dengar je lah. Nak kata benda tu wujud ke tak ke, aku tak pasti pasal aku tak pernah duduk dekat kawasan dom hampa tu. Tapi senior-senior aku yang mana pernah duduk dekat situ dulu, mereka pernah habaq kalau ada dengar bunyi apa-apa ke dekat kawasan atas bukit tu, ataupun pernah nampak ke, buat tak tahu dia. Kalau dia tunjuk diri dia sekalipun, paling-paling pun benda tu dia tak boleh buat apa pun. Dan lagi satu Adam, hang pergi beritahu dekat roommate hang, jangan gatai-gatai bila di waktu malam hampa pergi dekat kawasan atas bukit tu. Memang benda tu dia tunjuk diri, takut sat lagi hampa tak tidur malam je." Bila Adam dengar apa yang diceritakan oleh si senior, Adam ni dah jadi 50-50.
50 dalam keadaan ketakutan, 50 lagi dalam keadaan nak tahu apa benda tu dekat atas bukit tersebut. Adam ni dia sempat tanya lagi dekat senior dia, ni abang, dekat atas bukit tu ada apa? Kata si senior, hang tak usah duk tahu lah, nanti hang tahu sendirilah. Sampailah satu hari yang si Adam masa tu malam, dia lepak di depan bilik bersama salah seorang roommate dia. Kita letak pilah nama dia Ali. Ali dan Adam ni lepak lah di depan bilik dia. Duduk dekat kawasan coffee table tu. Mula-mula sembang biasalah. Sembang punya sembang. Lepas tu Ali ni dia tunjuk dekat si Adam ke arah kawasan atas bukit tersebut tu. Dam, hang tengok dekat atas bukit tu Dam. Yang si Adam ni pun pandanglah ke arah atas bukit tu. Alangkah terkejutnya, dekat atas bukit tu penuh dengan askar Jepun. Semuanya tak ada kepala. Masa Adam nampak tentera Jepun tanpa kepala tu, ada jugalah lebih kurang 200 orang. Lepas tu Adam ni dia tarik tangan si Ali masuklah ke dalam bilik depa semula. Nak jadikan cerita, keesokan hari yang si Ali ni demam. Kalau yang si Adam ni pula, dia dah tak berani lagi lepak di depan bilik dia tu ketika di waktu malam. Selang beberapa minggu kemudian setelah kejadian penampakan tentera Jepun di atas kawasan bukit tersebut tu, adalah salah seorang, dia ni duduk di satu dom yang si Adam duduk ni, cuma dia berbeza floor. Pernahlah salah seorang tu pergi tanya dekat si Adam, ni Adam, hampa duduk dekat tingkat 3. Hang pernah nampak tak apa-apa dekat kawasan atas bukit tu? Adam ni mula-mula dia macam berat nak bagi tahu dekat kawan tu, tapi Adam ni dia terpaksa menipulah kawan tu. Aku pernah dengar, cuma tak pernah nampak apa dia. Kata si Adam lah. Adam ni bukan pasal apa. Dia tak maulah hak orang lain ni riuh sat lagi. Hak mana yang dah tahu tu tahulah. Satu hari Adam ni dia pernah lah keluar daripada politeknik tersebut tu. Kononnya nak berjalan-jalan lah. Dan kebetulan pula Adam ni dia adalah singgah di salah satu masjid. Lepas Adam ni habis solat asar di masjid tersebut, lepas tu adalah salah seorang orang tua ni tanya dekat si Adam. Adam ni pun dia bersalam dengan pakcik tu, memperkenalkan diri. Lepas tu Adam ni pun dia habaq dekat pakcik tu yang dia ni student politeknik. Kita bubuh pilah nama pakcik ni sebagai Pak Mat. Lepas tu yang si Adam ni tanya dekat si Pak Mat, ni Pak Mat nak tanya sikit lah. Sebelum kawasan politeknik ni dibangun dulu, tempat ni dulu asal dia apa dia ni Pak Mat? Yang Pak Mat ni tanya balik dekat si Adam, kenapa? Lepas tu yang si Adam ni pun dia berterus terang lah dengan pakcik tu. Macam ni Pak Mat, saya punya dom tu betul-betul bersebelahan dengan kawasan bukit. Saya pernah mengalami, saya pernah tengok depan mata saya sekali ni Pak Mat. Lepas tu Pak Mat ni pun dia bongkak lah cerita sebenar. Dulu sebelum dibangunkan kawasan politeknik tu, tempat tu dulu adalah hutan. Dan orang-orang lama percaya dulunya dekat situ ada markas tentera Jepun. Semasa kekalahan Jepun satu ketika dulu, ada sebahagian tentera ni lari. Ada sebahagian lagi ni kena tangkap. Hak mana sebahagian kena tangkap tu, mereka ni dihukum kena Itulah yang diceritakan oleh Pak Mat. Tapi Pak Mat sendiri tak pernah pun jumpa tentera-tentera Jepun yang tak ada kepala tu. Tapi orang kampung si Pak Mat ni pernah lalu dekat kawasan bukit tersebut tu. Bila berada di atas bukit tersebut tu, orang kampung si Pak Mat ni terjumpa tentera Jepun tanpa kepala dengan jumlah yang ramai. Dia lengkaplah dengan seragam tentera Jepun, siap bersenjata. Itu pun cerita daripada orang kampung si Pak Mat ni lah. Sebab Pak Mat sendiri dia tak pernah alami secara berdepan. Lepas tu Pak Mat ni bagi nasihat lah dekat si Adam. Ni Adam, kalau lain kali hang jumpa lagi benda-benda macam tu, hang buat tak tahu je. Lagi satu benda tu pun tak usik orang teruk-teruk pun. Paling-paling pun dia tunjuk diri dia je. Setelah Adam ni dengar nasihat si Pak Mat, lepas-lepas pada tu, kalau setiap kali di waktu malam Adam ni terdengar orang berjalan dekat kawasan atas bukit tersebut tu, Adam ni dia buat tak tahulah. Sampailah dia ni habis belajar dekat kawasan politeknik tersebut tu. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.